Okey geng, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak umumkan tarikh cabutan betuah kita untuk yang bulan 1 2026 punya. Kalau orang yang tak perasan lagi apa dia video cabutan betuah pula dah tiba-tiba ni. Hari itu kita ada update satu video yang mana setiap pembelian di kedai-kedai ESA akan dapat satu kupon dan akan ada cabutan betuah setiap bulan dengan nilai RM30,000. Okey, sekejap lagi baru saya cerita hadiah apa yang akan dapat untuk bulan 1 ni. Sekarang saya nak update tarikh dulu. Okey, kita akan cabut pada 31 hari bulan. 31 hari bulan tu, bulan 1 ni, dia kena elok hari Sabtu. So, hari Sabtu, jam 9 malam. Okey, masa buat cabutan betuah tu, saya akan buat live lah. Saya akan buat live dekat TikTok. Okey, cuma nak layan live tu pun tak apa, tak layan pun tak apa. Asalkan saya call, kena jawab. Walaupun tak tengok live, janji saya call jawab. Saya akan call 3 kali. Setiap cabutan tu, saya akan call 3 kali. Kalau dia tak jawab 3 kali, bermaksud saya akan buang, saya akan ambil cabutan lain pula. Jadi kena faham lah. Jangan kata tak adil pula nanti. Saya dah bagi tahu awal-awal. Saya akan call 3 kali. Kalau dia tak angkat, kira batal lah. Saya akan cabut yang lain pula. Okey, jadi dalam masa yang sama, kalau tak tengok live pun tak apa. Kita tak paksa untuk orang tengok live. Kalau tengok lebih baik lah. Kalau tak tengok pun tak apa. Janji angkat phone saja. Okey, untuk hadiah pertama, hadiah yang paling mahal lah kita kata dalam nilai RM30,000 tu kita akan bagi LC-V8. LC-V8 yang sebelah sini baru, color biru. Tak register. Semua motor kat depan ni tak register lagi. Color biru lah. LC-V8 ni. Okey, LC-V8 ni kos dia saya beli RM8,700. Okey, RM8,700. Lepas tu EV. EV daripada GGR Motor. EV daripada GGR Motor kita bagi 3 biji. Okey, 3 biji ya. 1, 2, 3. Okey, yang ni pula nilai dia saya beli 3,999. RM1 lagi cukup RM4,000. Tapi kita kira RM4,000 lah kan. RM4,000 bermaksud dia jadi 12. RM12,000 dengan RM8,700 tadi, nilai dia dah jadi RM20,700. Okey, lepas tu kita akan bagi duit cash. Duit cash sebanyak 5 orang. Seorang RM1,000. Maksud kata cabutan satu tu akan dapat RM1,000, 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 RM1,000. Total RM5,000. So tadi RM20,700 campur RM5,000 jadi RM25,700. Okey, lagi satu saya akan bagi. Bukan satu lah, yang ni 10 orang. Kita buat voucher. Voucher tu maksud dia, nilai voucher tu satu voucher RM500. Kita akan ambil 10 orang. So nilai dia RM5,000 lah. So seorang tu akan dapat RM500. Boleh shopping barang ESA apa sahaja. ESA ke Redleo ke apa yang ada jual di kedai ESA Perlis. Ataupun seluruh kedai ESA yang seluruh Malaysia tu. Yang ESA, kedai saya sendirilah. Kedai yang ada buat cabutan betuah tu. Boleh pergi kat sana pun boleh. Tapi kalau rasa jauh nak pergi tu, boleh beli boleh order dekat online je. Boleh order dekat WhatsApp saja. Nanti bagi tahu je. Macam bila kita dah call dia, dia dah dapat kan. Dia akan bagi tahu, okey lah saya nak beli barang ni. Sekian barang ni dengan nilai RM500. Tak kisahlah barang yang sama. Contoh dia nak beli cam. Cam tu satu sortis. Dia nak ambil 5 cam pun tak ada masalah. Ataupun dia nak campur-campur barang pun tak ada masalah dengan nilai RM500. So yang tu kita ambil 10 orang. Bila 10 orang dia jadi RM5,000. So tadi RM25,700 campur RM5,000. Total semua RM30,700 untuk bulan 1 ni. Apa yang saya sebut tadilah. Jadi tunggulah hari Sabtu ni. Bukan Sabtu ni. Sabtu lagi sekali kan. Sabtu lagi sekali. 31 hari bulan 9 malam. Okey, tapi sebelum tu saya akan update lagi sekali lah. Mungkin saya post dekat story ke apa. Untuk peringatkan lagi sekali. Takut hampa terlupa. Okey, yang tu dulu untuk bulan 1. Nanti bulan 2 kita buat hadiah lain pula. Okey, clear.